Itu hari, masa saya buat bancuan bajet AB ni, ramai orang tanya saya, bang, abang guna isi meter apa tu? Isi meter apa tu? Macam tepat je bacaan dia. Memang sungguh saya cakap korang, isi meter ni memang bacaan dia tepat. Harga dia tak mahal tau. Dia tak adalah macam orang cakap tak mampu milik ke apa semua. Ini isi meter ni murah saja harga dia. Tapi jangan ambil yang terlampau murah. Ni saya ambil yang para-para medium. Korang tengok saya suka dia punya bacaan dia. Okay. Kita ambil air baja saya kat sini lah. Kita ambil air baja saya kat sini. Buka. Korang tengok ni air baja saya ni dah siap bancur apa semua sekali. Saya tanam apa ni? Saya tanam timun. Pokok baru usia seminggu. So dia punya bacaan dia sekitar dalam 500 ke 600 lah, lebih kurang macam tu. Korang tengok saya letak kat sini. Berapa bacaan dia? 574. Okay. So nampak saya test lagi sekali. Test lagi sekali. Korang tengok bacaan dia. 568. 574. Konsisten. 2-3 kali kita test. Okay, kalau jawapan dia konsisten, maksudnya isi meter tu memang betul-betul tak lari. Memang isi meter tu memang betul-betul cantik. Nampak? Kali yang ketiga, 576. Kadang-kadang bila korang beli isi meter yang murah, kau test sekali 500. Kau test lagi sekali 600. Kau test sekali lagi jadi 400. So, itu memang isi meter yang tak boleh pakai. Sangat-sangat bahaya. Kalau korang main pertanian, main hidroponik, main fertigasi, kalau isi meter bacaan tak betul, terlebih baja pokok mati, terkurang baja pokok mati. Sejadinya kena pakaikan isi meter yang betul-betul isi meter yang boleh berguna. Yang ni saya rekomenkan. Saya letak kat beg kuning. Kalau korang nak isi meter, korang grab isi meter yang ni. Confirm. Puas hati. Alright. So, bismillah dulu. Tak ada gurau je. Okay, pergi ambil isi meter ni.